Bank Pembangunan Asia ADB memperakui asas kekuatan ekonomi Malaysia yang terus rancak mencipta peluang dan tidak hanya memanfaatkan rakyat negara ini malah buat rantau Asia Tenggara secara keseluruhan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu disampaikan oleh Presiden ADB Masato Kanda ketika mengadakan kunjungan ke atas Perdana Menteri di sidang kemuncak ASEAN ke-46. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook malam tadi berkata, Masato turut menyatakan komitmen ADB untuk menyokong kepimpinan Malaysia memacu integrasi ekonomi rantau Asia Tenggara dengan menyediakan pembiayaan bagi projek merentasi sempadan seperti Asian Power Grid. Dalam konteks yang sama, Datuk Seri Anwar menzahirkan penghargaan atas komitmen ADB untuk memperhebat kerjasama dengan Malaysia, khususnya dalam bidang pembiayaan sektor swasta bagi pembangunan infrastruktur strategik. Beliau berkata pertemuan itu nyata penting buat negara ini, terutama ke arah memperkukuh hubungan antara Malaysia dan ADB dalam semangat kerjasama serantau yang terangkum serta berwawasan.